Assalamualaikum guys, hai semua. TF Value Mart Batu Cave, korang dah sampai ke belum? Sempena Syawal yang mulia ini, saya mewakili seluruh warga kerja Gombak Gems nak ucapkan dekat korang semua Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua subscriber dan followers kami, khususnya yang setia follow kami di YouTube channel Gombak Gems. Hari ni saya ada kelapangan sikit, jadi saya nak ajak korang jalan-jalan tengok sendiri suasana dalam TF Value Mart Batu Cave yang dulunya dikenali sebagai Giant Batu Cave. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe ya. Masuk je dalam ni macam-macam ada. Memang macam pasar raya penuh lah. Barang dapur, barang keperluan harian, semua boleh dapat dekat sini. Pendek kata macam Giant yang dulu lah. Diorang tukar nama je. Tapi kan Giant kata dulu nak buka dekat tapak lama Sri Gombak tu kan. Apa cerita Jadi tak? Siapa yang ada info tentang tu? Kau boleh komen tak sikit dekat bawah ni. Kalau korang belum sampai dekat sini lagi, meh sini. Datang tengok sendiri. Ada macam-macam kedai dalam ni. Ada kedai yang lama masih dikekalkan. Food court pun ada yang lama dan ada yang baru. Lebih kurang macam dulu juga, tapi vibe dia tetap hidup macam Giant juga. Saya dah sampai dah ni. Korang bila lagi? Kalau korang ada cadangan pot menarik di sekitar Gombak atau tempat-tempat yang boleh saya datang ziarah sempena Hari Raya ni, komen je dekat ruangan bawah. Saya nak terjah dengan tim Gombak Gems. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Jom kita terokai keistimewaan Gombak bersama Gombak Gems. Assalamualaikum dan bye-bye.